dia tak dapat mati. So dia nak lihat kematian orang lain tu. Dia envy, dia cemburu Dia kan. cemburu dengan kematian orang. So dia bunuh orang. Dan ada satu lagi benda yang lebih menakutkan daripada kematian, suffering. Kau tak mati tapi kau menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Angkercast Your Fine Nightmare, podcast di mana kita akan bercerita, bersembang, mengulas dan membaca kisah-kisah seram daripada r/nosleep, creepypasta dan juga kadang-kadang daripada kisah seram tempatan bersama host anda, aku Chad Hafiz. Dan aku Ad Anas. Sebelum kita start, kita bagi disclaimer dulu. Yes. Kandungan bahasa dalam podcast ini bersifat santai dan tidak formal, termasuklah bahasa rojak dan gaya bahasa pasar. Jadi ia semestinya tak sesuai digunakan untuk tujuan rasmi, untuk akademik dan juga tujuan sekolah. Yes. Okay, Yep. Aku rasa tukar disclaimer nanti. Boleh? Kan aku buat baru lah kot. Kau buat baru Sebab lah. orang dah tahu dah. Orang dah tahu. Tapi bagi aku okey je. Benda tu, kalau bagi aku disclaimer pun memang benda sama pun. Tapi aku nak tambah sikit lah nanti. Boleh tambah? Boleh tambah. Kita buatlah disclaimer, kita perlukan sponsor. Kau punya wife kat tak dia punya ni? Dia tak aktif. Dia macam aktif. on off. Sebab tengok nanti aku cuba cari siapa yang nak kan. Nanti aku tanya dia aku. Dia kau ada lagi kot. Itulah homeboys ke daddyhood. Diorang pun tengah cari duit struggle lah. Okay. Kita ada cerita baru hari ini, berkaitan dengan kalau korang pernah tengok podcast kita orang sebelum ni, kita ada cerita pasal orang yang menghadapi perang, rumah berhantu. Tapi kali ni kita baca satu lagi kisah yang berkenaan dengan orang berada di, lebih senang kata dia adalah banduan. Banduan akhir. Aku bagi teaser sikit lah Bayangkan anda seorang banduan hukuman mati. Banduan akhir lah yang dah lebih dari 12 kali dihukum tapi tak pernah benar-benar mati. Maknanya kebal lah. Maybe kebal, maybe tak, kita tak tahu. Itulah intisari dan tema bagi episod kali ini yang bertajuk There's a Death Row Inmate who we have executed over a dozen times. He won't stay dead. Hasil karya daripada user Nomas39 mengenai seorang banduan bernama Joseph Glass dan seorang pegawai penjara bernama Mendes. Kisah ni adalah salah satu cerita yang paling popular dekat r/nosleep dengan rating 4.2,000 upvote. 4.2 ni kira besar. Aku rasa atas 1,000 tu dah kira popular lah. Dan penulisnya You_Nomas39 ni memang antara penulis berprolific lah dekat Nosleep. Selain kisah Joseph Glass, dia pernah tulis siri cerita lain, antaranya I Am a Teacher at School for Children Who Aren't Quite Human. Dan juga cerita pendek seram seperti My Job is to Watch People Die. Ini Nosleep ke apa? Nosleep juga? Nosleep juga. Dan cerita yang aku baca semua dah Nosleep jugalah. Nanti kita akan cari lah. Menarik. Dan juga cerita pendek seram seperti dia cakap tadi, My Job is to Watch People Die. Gaya dia konsisten, idea pelik, creepy dan selalu tinggalkan pembaca dengan persoalan besar selepas habis baca. Jadi dalam episod Angkercast kali ini, kita akan masuk ke dalam penjara dengan kisah dan cuba faham apa sebenarnya yang menghantui seorang banduan bernama Joseph Glass. Jadi kalau korang berani, kalau korang bersedia, teruskan bersama kami Your Fun Nightmare. Kembali selepas ini. Tak ada. Tak ada iklan. Tak ada iklan. Tapi kalau ada sponsor, ada iklan. Ada iklan. Yeah. Saya rapot. Okay guys, kita akan bacakan kisah kita kali ini yang bertajuk Ada seorang banduan akhir yang dah banyak kali dihukum bunuh, tapi dia langsung tak mahu mati. Joseph Glass. Kali pertama kami jalankan hukum bunuh pada dia ialah pada 18 Ogos 99. Sejak hari pertama lagi aku dapat rasa kes dia ni pelik. Tak pernah aku nampak orang yang begitu gembira nak mati. Dah macam kami ni nak tolong penuhi hajat dia saja. Dia tolak rayuan automatik di mahkamah. Dia tolak nak jumpa paderi. Dia cuma nak cepat habis. Tak sampai setahun lebih dah tiba masa dia untuk dijemput Tuhan.
Setiap kali lalu depan sel dia, memang akan rasa seram. Dia berdiri tegak dekat hujung sel, macam tengah tunggu kami. Tambah pelik, setiap lampu kat mana-mana sel dia duduk mesti akan rosak. Dan maintenance pun dah malas nak baiki. Dia pula langsung tak kisah. Bahagian atas badan dia samar ditelan kegelapan, yang nampak cuma biji mata putih kecil dia tu. Maksud dia setiap kali kalau dia masuk mana-mana tempat rosak. Main tu rosak. Macam dia memang konsisten rosak ke apa, tak pastilah. Aku rasa konsisten rosak lah, sebab dia sampai maintenance pun tak nak repair dah. Okay, faham. Maksud ada something tak kena dengan dia ni lah. Billy ketuk-ketuk baton pada jeriji. Oi, cowboy, bangun. Kuat suara gue. Kuat. Warden kena terang. Dia perli. Dah sampai masa kau bayar semua dosa kau. Kau anak Billy. Warden Taff potong cakap dia. Kalau kau tak boleh behave secara profesional, baik kau duduk tepi je. Billy terdiam sekejap, tetap bibir kering dia. Mana boleh, aku tak boleh miss special show macam ni, dia gumam. Entah kenapa Glass memang betul-betul buat Billy menyampah. Dia lebih suka layanan banduan akhir lain yang pura-pura rasa menyesal atas perbuatan mereka, ataupun takut dengan hukuman yang bakal menimpa. Tapi yang seorang ni langsung tak ada. Tak keluar setitis air mata pun. Keras macam patung batu. Walaupun masa tengah diiring ke kerusi elektrik, Billy selalu buat lawak, kata lebih baik kami bawa dia ke belakang sel, sambung dengan bateri kereta terus, biar betul-betul rasa takut. Aku rasa dia cuma saja-saja nak bergurau je kot. Tapi kalau nak diikutkan pada apa yang lelaki tu dah buat pada budak-budak perempuan malang tu, Billy ada anak perempuan sendiri. Jadi mungkin sebab tu dia terasa lebih. Shit, kenapa sebut anak perempuan ni? Aku tak boleh lah. So aku rasa dia macam ada personal grudge dekat Joseph Glass ni lah. Dia marah bukan kepada susuk tubuh tu, tapi perbuatan dia buat tu. So dia relate benda tu terlalu berat. Betul lah, kalau orang terlalu berat dengan benda jenayah dia lakukan, maaf cakap awal lah, dia akan benci lah. Dia akan benci, betul. Kami semua saksi ketika dia sedang digoreng atas kerusi tu hidup-hidup. Warden, pegawai kanan dia, wakil pesuruhjaya penjara yang muka cengkung tu, doktor penjara, keluarga mangsa, semua dah jalankan peranan masing-masing dengan sepatutnya. Tak ada cacat cela. Satu benda pelik yang aku perasan masa tu, baju aku pada hari tu tak macam pernah hilang bau hangus kematian tu, walaupun dah dibasuh. Tapi keesokan paginya, masa kami masuk kerja, mata putih kecil tu tiba-tiba kembali semula, tengok kami dari sudut gelap sel tu. Selamat pagi, tuan-tuan sekalian, ucap dia dengan suara serak dan perlahan, sama macam setiap pagi sebelum ni. Aku ngaku, masa tu semua barang yang aku pegang jatuh berderai. Aku terundur ke belakang, tergagap macam budak kebingungan. Sumpah, aku hampir menjerit. Terus pagi. Maksud dia duduk kat kursi elektrik ni first time kan? Kursi elektrik. So dia orang ingat dia dah mati sebab bila dah kena-kena, dia akan letak lu biar lu. Biar mayat dia settle. Tapi besok datang, dia kat dalam sel tu balik. Maksudnya, bro, sihat? Betul-betul. Gila sihat. What's up bro? Kau bukan sepatutnya kau dah apa tuan? Dah apa tu tuan? Saya tak seberapa faham lah maksud tuan. Dia condongkan badan ke depan, macam nak tembus dada aku dengan pandangan dia. Nada suara dia kedengaran macam kecewa. Tuan janji dengan saya semalam segalanya akan berakhir. Tapi tuan tak datang pun. Saya tunggu sepanjang malam tuan. Kenapa tuan tipu saya? Aku dengan Taff saling berpandangan. Hati kami sama-sama penuh soalan yang sama. Kalau Glass masih hidup, habis siapa yang kami hantar ke bilik mayat malam tadi?
Jap. Aku cuba tangkap jap. Dia kat kursi elektrik. Yes, kena hukum. Dah mati. Yes. Maksudnya mayat yang dekat kursi tu diorang dah bawa pergi ke bilik mayat. Yeah. Tiba-tiba dia ada kat kursi tu balik. Ke dalam sel? Dalam sel. Oh, maksud dekat dalam sel. Okey, itu faham. dia esokkan paginya. Oh, okey. Aku ingat dia masih duduk kat kursi sel tu, kat kursi elektrik lagi. Tak. Okey. Ya Tuhan. Warden Taff hampir tersedak bila dia tarik kain kadaver tu, terus terundur sambil hampir muntah. Itu Billy. Aku tengok juga. Aku tahu aku tak patut, tapi tak dapat tahan. Dan sampai bila-bila aku akan dihantui imej kawan aku sendiri terbaring kaku, mulut tenganga, mata keruh terbeliak ke arah siling, terbuka luas seolah-olah detik terakhir dia penuh dengan ketakutan. Tak. Terap macam tu je. Mengajar tu buat ceritanya ni. Maksud dia Billy mati Kan Billy kan. Okay, aku aku dapat tak rasa. tahu. Sebab kan mula Billy yang macam banyak nganjing dia kan. Okay. Nice. So ada something kat Joseph Glass ni. Okay. Orang awam tak pernah tahu apa yang sebenarnya jadi. Jadi mereka hanya tahu Billy mati sebab serangan jantung. Tapi dalam kalangan kami, ia jadi skandal paling besar dalam sejarah. Kesalahan paling teruk, penuh kecewayan. Semua yang terlibat walaupun sipi-sipi kena hentam habis-habisan. Aku dengan Taff terus digantung tugas. Kemudian dibuang kerja. Dan kalau mereka nak dakwa kami sekalipun boleh. Cuma itu bermakna mereka kena mengaku benda tu memang berlaku. Yang aku tak pernah dapat hadam, daripada berpuluh saksi yang ada masa tu, tak ada seorang pun yang perasan yang kami tengah ikat seorang pegawai ke kerusi elektrik. Bukan banduan. Mustahil. Sampai tahap lawak. Aku yakin 100% yang duduk di kerusi elektrik masa tu memang kelas. Aku tak pernah rasa begitu pasti macam tu dalam hidup aku. So dia jadi macam apa ni? Dia cerita lah. Chaos lah. Dia dah kecoh. Pegawai atasan semua terus buang. Padahal masa dia nak kerusi elektrik kan si Taff ni, semua saksi Glass, semua saksi ada. Semua saksi ada. Tapi kenapa tiba-tiba jadi dekat Billy? What the fuck? Okay, hairnya Semon. Beberapa bulan kemudian, satu malam aku perasan bekalan elektrik macam tak stabil sekejap di seluruh bandar. Lampu berkelip-kelip, tapi sekejap saja. Jadi aku buat tak kisah. Sampailah keesokan pagi, aku dapat panggilan dari nombor yang aku kenal. Kami faham Encik salah seorang pegawai yang pernah bertugas dengan kerap dengan menjaga seorang banduan bernama Joseph Glass. Kami nak minta pandangan Encik tentang satu situasi yang sedang dalam pemantauan ketat. Ya. Macam ni je, pukul 7 malam semalam kami cuba jalankan hukuman mati Joseph Glass buat kali kedua. Lama dia senyap bila suara tu sambung balik. Nada profesional tadi hilang, diganti dengan resah bercampur bingung. Dan benda tu macam mana nak cakap ni, tak menjadi. Tak jadi teman. Teman tak tahu. Teman tak tahu. Aku terkebil. Tak menjadi. Ada satu keluhan panjang di hujung talian. Mungkin lebih baik kalau Encik datang dan tengok sendiri je lah. Aku tahu siapa yang call ni. Siapa? Sunio. Sunio version 30-an. Dan dengan macam tu saja, aku dengan Taff dapat balik kerja kami. Ambil kau. Yang call ni siapa? Ni pegawai lain lah yang cuba. Pegawai lain Dia kata dia nak. Oh, saya seorang pegawai. Okay. Maksudnya aku faham dia pegawai ni, telefon narrator ni disebabkan dia on first.
Yang bunuh. Dia orang first yang deal dengan Joseph Glass ni. Hukuman. Tapi disebabkan Billy meninggal sebabkan tak tahu macam kecuaian ke apa. Dia orang take over lah. So dia nak habiskan cepat. Terus nak settlekan Joseph Glass ni. Tapi tak dapat sebab dia kata pelik. Benda pelik jadi. Yes, faham. Tak jadi. Secara rasmi Joseph Glass dah berjaya dihukum mati pada 18 Ogos 1999. Tapi secara tak rasmi 6 bulan kemudian mereka cuba sekali lagi. Kononnya nak selesaikan kes ni secepat mungkin. Kali ni dia langsung tak berpura-pura, macam nak mati pun. Dia duduk saja atas kerusi tu, terus jadi kaku tanpa reaksi. Dan tak semena-mena pegawai bertugas yang tarik suis tu tiba-tiba terus kejang, terketar-ketar, menjerit, meraung bila ada arus elektrik seolah-olah membakar dari dalam kulit dia, cakar dada sendiri, sampailah ke tahap mata dia meletup keluar dari soket dan bergulit turun ke pipi macam lilin cair. What the fish, man? Maksud dia orang yang nak hukum dia ni, yang nak tarik switch tu dia kena elektrik. Dia pula kena. Member ni electric man ke apa siap? Sekeliling pula lampu berkelip, mesin hancur rosak dan meletup. Panel elektrik pula terus tersembur bunga api statik. Memang masa tu jadi huru-hara. Lepas tu kes tu terus dibanjiri dengan penglibatan dari pelbagai pegawai penyiasat kelas atasan dan unit-unit kerajaan yang aku pun tak pernah dengar kejutan mereka. Katanya siasatan ini berkait rapat dengan aktiviti pra-alamiah atau luar dari kebiasaan. Paranormal lah ni. Paranormal. Okay, faham? Mereka bagi tahu aku yang Glass enggan bercakap dengan sesiapa pun kecuali pegawai penjara yang pernah jaga dia dulu. Masa aku diiring masuk ke bilik soal siasat tu, sumpah aku rasa macam banduan yang tengah dibawa masuk ke hukuman sendiri. Glass dah pun pandang aku masa aku masuk. Macam dia memang dari awal lagi tunggu aku. Aku pun dah jangka. Nafas aku bergetar masa aku duduk depan dia. Aku pernah hadap pembunuh bersiri, orang gila, macam-macam. Tak pernah aku tunjuk rasa takut. Tapi sekarang aku berdepan dengan seorang lelaki yang boleh bunuh orang tanpa sentuh pun. Macam mana aku tak takut? Macam aku tengok hantu dah. Serius doh, sebab engkau lihat saksi sendiri, memang dia dibunuh. Yes. Dia dihukum. Tapi dia hidup. Siap lah. Glass. Pegawai Mendes. Nada suara dia rata, tak ada emosi. Saya ingatkan tuan dah tinggalkan saya. Aku terkesima. Tak Glass. Aku cuma direhatkan sementara. Senang dapat jumpa kau lagi. Kau nak segelas air? Aku hulurkan padanya, tapi dia langsung tak pandang pun. Mata dia hanya tajam merenung aku, tak berkelip. Sekarang siapa yang itu? Siapa yang soal siapa ni? Tu cakap tu dia dah takut lah. Dia takut. Siapa yang macam orang yang kau dah bunuh, kau nampak orang tu mati depan tu kau, timbul balik tu macam timbul balik bukan sekali, 2-3 kali. Lepas tu orang tu nak cakap dengan kau saja. Oh, something. Kenapa aku? Aku datang nak tanya kau beberapa soalan. Diam. Okay. Glass, Aku nak tahu, macam mana kau bunuh Billy dan Kramer? Saya tak buat. Dia jawab tenang. Ia yang buat. Ia? Benda yang berdiri di belakang tuan. Ni saka lah ni. Benda saka. Panggil ustaz lah. Ustaz Rukiah. Rukiah. 2 kali dah kita cerita pasal Rukiah. Lah, what thinking siau. Aku tak teringin pun nak toleh ke belakang. Aku dah cukup berpengalaman dengan banduan yang cuba tiba helah suruh kami panah tempat lain, sementara dia cuba lari dengan rancangan separuh masa. Glass,
Tolonglah, kita serius sikit. Aku jawab. Aku selama ni layan kau dengan hormat kan? Kau tak pernah ada masalah dengan aku. Sebetulnya ada. Aku ada masalah dengan kalian semua. Ya ke? Ya. Hari tu kau ingat tak? Wak Imah. Wak Imah. Tiba-tiba. Korang semua percaya yang mati tu cuma macam satu hukuman. Buat pertama kali ada nada emosi dalam suara dia. Padahal itu bukan. Mati itu kebebasan. Satu-satunya kebebasan yang mutlak. Kau janji dengan aku dengan hadiah tu. Kau janji kau akan biar aku mati. Kau dah bagi benda tu pada ramai banduan lain. Tapi kau abaikan aku. Dengan semua mesin, sains dan ilmu yang korang ada, sepatutnya korang dah boleh cari jalan. Tak kira sesiapa pun. Tekak aku tiba-tiba jadi kering. Aku terpaksa teguk sikit air itu sendiri, harap dapat redakan saraf aku yang makin terbakar. Kami cuba sedaya upaya Glass. Tapi kau kena kerjasama dengan kami. Mungkin boleh tolong kalau kau beritahu apa sebenarnya yang halang kami daripada laksanakan hukuman mati pada kau. Masa tu dia bergerak buat kali pertama, condongkan badan ke depan, perlahan sangat sampai hampir tak nampak. Ini macam scene Joker dengan Batman, Mat. Itulah. Nak cerita apa Christopher Nolan ni. Where is she? Ia tak benarkan aku mati. Dan masa itulah aku rasa ada satu tangan hinggap di bahu aku dari belakang. Shit lah, siap. Dah lah rekod malam tu. Aku bila cakap tu, aku dah imagine siap aku tangan ke belakang. Semua terhenti. Paru-paru aku rasa macam berhenti nafas. Aku sumpah jantung aku berhenti berdegup. Darah aku beku dalam urat. Seluruh badan aku jadi sejuk beku. Dari hujung mata aku nampak tangan tu panjang, berurat, hitam. Nafasnya terasa di tengkuk aku. Dulu aku pernah ejek rusa yang kaku bila kena suluh lampu kereta di tengah-tengah jalan. Sekarang aku faham. Aku tak boleh bergerak, tak boleh berkelip, tak boleh fikir. Aku kaget. Wah, ini Nusantara sikit Misteri Nusantara. Nak tarik nafas pun tak mampu. Walaupun paru-paru aku dah menjerit minta udara, penglihatan aku jadi kabur. Fikiran aku bercelaru. Yang aku nampak cuma mata Joseph Glass yang tajam menikam merenung mata aku. Aku dapat lihat seperti ada lautan gelap yang tak bertepi, pusaran hitam yang bergelora dalam iris dia, dan ada mata-mata makhluk yang menunggu berjuta batu di dasar lautan itu. Dan aku pasti aku dah mati kelemasan masa tu. Terlalu takut nak tarik nafas. Kalau bukan sebab ejen-ejen berbaju hitam itu hentikan sesi soal siasat dan serbu masuk ke bilik disebabkan mereka nampak aku dah seperti diserang sakit stroke. Kira dia macam botol-botol tak boleh nafas ni. Macam kena sampuk lah yang tu kan. Aku rasa kalau dia baju hitam ni masuk, bukannya nak bagi dia settle. Asyhadullah macam ada macam ucap. Kalau dia mengajar mengucap, masa dia boleh ruqyah. Tiba-tiba. Maaf. Aku ditarik keluar dengan pantas. Kemudian setelah keadaan reda sedikit, mereka tunjuk rakaman kamera keselamatan pada aku. Tak ada apa pun di belakang aku. Tak ada tangan hitam yang hinggap di bawah aku. Langsung tak ada. Ni macam kenapa tau? Dalam Naruto apa yang mata tu? Oh, apa benda tak Rasengan ke? Bukan Rasengan, Rasengan yang tangan tu kan. Apa benda tak. Itulah.
Dia macam kena, tapi orang tengok tak ada apa-apa. Tapi dia macam ada nampak dia macam masa bahasa terhenti. muda dia sebenarnya dia kan psycho je. Dia psycho tapi apa panggil, apa ayat dia kalau bahasa ni, pukau. Pukau. Okay. Dia macam pandang, pukau. dia buka dia punya kuasa. Pukau. Mata dia pusing. Tapi sebenarnya dia memang dia juling. Dia kontrol mata dia. Dia kontrol mata dia. Dia kontrol mata dia. Parodi Naruto. Oi, ini Naruto Malaysia tu. Aduh. 7 Mei 2001. Glass dijadukan untuk dihukum mati buat kali ketiga. Kali ini dengan cara hukuman gantung sampai mati. Atau itulah yang aku dengar di satu fasiliti rahsia kerajaan, jauh dari mata orang luar. Masa tu berlaku, aku dengan Taff duduk kongsi segelas scotch dalam pejabat dia. Kononnya nak meraihkan momen tu. Namun hakikatnya sebab kami takut. Taff selalu nampak berjiwa muda walaupun dah berumur. Tapi kali ni pandangan mata aku nampak warden tu nampak betul-betul dimakan usia. Dia pandang ke arah halaman penjara bawah sambil hirup minuman. Sharingan. Oh, Sharingan. Kau cari kau cari Tak mati kan. Dan ni Sharingan besi dia, mati juling kan. Orang tu kena pukau. So ni kali ketiga dia nak ni, tapi maknanya kali ni agensi kerajaan lain yang ambil take over. Lepas tu dia masuk, dia sebenarnya minum aku tahu scotch ni mungkin arak lah kot. Bahasa muda kan arak lah. Dia minum arak dengan Taff. Sebenarnya bukan nak meraihkan lah, tapi sebab dia takut. Nak bagi tenangkan diri sebab lah. Sebab diorang tahu benda buruk akan berlaku lagi. Yes. Diorang tahu. Pernah tak aku cerita dulu kenapa aku boleh kerja ni, Mendes? Aku menggeleng kepala dan dia menghela nafas. Dulu, pada tahun 63, diorang jumpa mayat seorang wanita di tempat duduk belakang sebuah kereta yang terbakar dekat Taman Negara tak jauh dari kawasan perumahan aku. Seorang pelacur, salah seorang pelanggan dia, penggal badan dia sampai hancur. Bakar semua bukti. Dan kau tahu apa yang aku tak tahan, Mendes? Tak seorang pun yang peduli. Tak ada yang cuba nak siasat. Siapa yang peduli kalau setakat ada satu hooker kurang di sudut Fifth Avenue sana tu kan? Aku rasa benda tu tak betul pada aku. Pada aku, Mendes, setiap nyawa tu bermakna, termasuk yang kita cuba asingkan. Semua orang, ada orang yang sayangkan diorang. Ada memori masa kecil. Semua tu. Semua orang layak untuk dapatkan keadilan, tak kira sesiapa pun mereka. Dia letakkan gelas dan pandang mata aku. Jadi aku masuk polis, buka semula kes tu dan tangkap suspek yang buat onar kes tu. Aku tengok dia dihukum terbakar atas kerusi tu. Dan aku suka bayangkan yang wanita tu pun ada dekat situ. Tengok masa dia terbakar. Sunyi seketika, lepas tu dia ketawa perlahan. Lepas kena tembak kat pinggul tahun 71, aku tak boleh lagi nak meronda dekat kaki lima. Tapi aku bahagia sini juga. Tengok keadilan disempurnakan. Buat aku rasa ada susunan karmik dalam dunia ni. Baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam katanya, seperti satu tesis yang tak terucap. Akhirnya, dengan mata tua berkerut dan letih, dia kata, aku dah fikir panjang dan kalau Glass tak mati malam ni, aku nak bersara, Mendes. Dia mengaku. Lepas apa yang dia buat pada budak-budak tu, macam mana nak ada susunan dunia kalau monster macam tu boleh lepas macam tu aja, tak kena hukum. Aku terkejut. Warden Taff sememangnya bagi nampak macam sebuah tugu batu yang takkan dapat dianjak. Kalaulah dia tiada, macam mana dengan kami? Oh, ni sesi keluhan dia lah ni, bagi tahu. Tapi kalau aku kata ya, maksud dia, aku suka tengok cerita-cerita pasal jenayah yang dekat YouTube lah.
Kalau kat luar negara ni kebanyakan jenayah kat luar negara lah. Yang melibatkan pelacur, memang polis tak ambil endah sangat. Betul. Senang cerita bahasa diorang panggil kupu-kupu malam lah. Kupu-kupu malam. So basically sebab kat sana lambakan tu banyak. Kan negara diorang besar. Dia bukan sebab banyak. Sebab apa? Sebab negara diorang besar. So surviving diorang tu lagi besar lah. Kan? Betul. So bila ada kes yang melibatkan dengan kupu-kupu malam ni, memang polis tak ambil endah lah. Yelah, macam tak ada nilai langsung diorang lah. Kesian lah. Betul lah. Yelah, yang salah tu pekerjaan perbuatan diorang, tapi sosok tubuh tu masih manusia yang masih ada hati perasaan. Macam siapa Mendes cakap dia kata Tough cakap ada orang yang masih sayang diorang. Betul. Maksud dia masih ada nilai di mata orang lain. Dia human lah, yang berdarah dan berdaging. Yes. Sedih jugalah sebenarnya. Yes. Sebab macam empati tak, macam kena ada empati. Macam kita select. Sebabkan dia pelacur, kita tak nak nuntut keadilan untuk dia. Bukan kita nak galakkan pelacuran tu ke apa. Cuma kita cakap nilai diri seorang sebagai seorang manusia kadang-kadang dia ambil ringan. Hanya sebab taraf hidup dia macam tu. Sebab dia melacur, itu perbuatan dia, tapi dia tu masih manusia. Yalah, masih patut berhak. Kalau dia diperlakukan sebegitu, kena ada keadilan lah. Yes, betul. Kenapa nak kena ada double standard? Yes. Sedih lah. Aduh, hai. Realiti dunia macam tu lah sebenarnya, tu yang menyedihkan. Memang sedih lah. Memang dia relate dengan dunia sebenar lah sebenarnya dalam penceritaan ni. Dia akan mati, Tuan. Aku janji. Kali ni mesti berjaya. Kena berjaya. Tapi dia nampak ragu sangat. Dengan satu tegukan terakhir yang menggigil, dia condong ke depan. Mata dia pandang ekspresi aku. Macam nak aku faham, nak aku tahu. Benda-benda dalam mata dia tu tak pernah kau nampak ke? Tiba-tiba Taf ditarik ke atas dari kursi dia. Dia tengah duduk kan minum cakap dengan Mendes. Situ. Dia terbangunnya macam terbangun. Terbangun. Dia tarik ke atas kan? Okey. Perkara tu sangat mendadak. Tak masuk akal. Aku hampir tak percaya apa yang aku tengok. Seperti satu tenaga halimunan angkat dia 2 atau 3 kaki dari tanah, menggantung di macam tu. Betul lah, dia terapung lah. Aku ingat dia ke belakang situ. Rupanya dia terapung ke atas. Dia tarik kan dia ke atas kata. Ada production ni. Ada yang letak tali tu. Green screen ni. Pandai dia bang. Setting. Dia tercekik, batuk dan tersedu-sedu. Cuba sedut udara yang tak datang dan cakar-cakar sesuatu di leher dia yang aku tak nampak. Aku sedar dia tergantung dengan mata belalak penuh ngeri, sama macam mata Billy. Dia tanpa suara minta tolong dari aku. Gantung lah ni. Maknanya gantung. Betul. Aku dapat tangkap. Sebab tadi dia kata hukuman kali ketiga memang gantung. Okey. Dia satu yang macam menarik. Dia kan menarik sebab kena otomatik kan. Maksud dia cerita ni menarik. Ini aku tunggukan cerita macam ni. Bukan dia kata menggantung. Menarik. Kan. Macam mana mati? Cerita ni menarik. Ini kita tunggukan. Sebab kan episod 22 tu pasal nak lepas geram ni. Lepas geram kan. Ada cerita yang memberi satu impak yang besar. Aku terlompat dari kerusi dan berpaut kaki dia yang tergantung. Mula-mula aku cuba tarik dia turun ke lantai. Tapi aku sedar itu cuma mengeratkan lagi tali tak nampak yang melilit leher dia. Aku cuba angkat dia setinggi yang boleh, yang bagi sedikit lega. Tapi tak banyak. Air mata mengalir dari muka dia bila lehernya bengkak dan jadi kebiruan. Dan walaupun aku tak nampak tali tu, aku nampak kulit bertukar ungu tempat tali halimunan tu menjerut leher. Sepanjang masa tu aku menjerit sampai serak. Tolong! Seseorang! Tolong! Ya Tuhan, kami perlukan bantuan kat sini. Tapi tak seorang pun datang. Tiba-tiba ada satu kuasa gaib yang macam merentap kaki aku dari bawah. Aku terjatuh macam karung beras.
Tapi sebab terlalu terkejut, aku masih terpegang erat pada kaki Warden. Oh, dia pula tergantung. Wow. Ini maknanya dia suspek utama. Dia suspek utama. Motor masih hidup. Motor masih hidup. Bila aku jatuh, aku tertarik badan dia sekali ke bawah. Sepantas itu juga tubuh dia tersentak dengan bunyi retakan yang cukup mengerikan. Oh, ke bawah. Dia cerita dia tengah nak pegang dia. Tapi sebab kaki tersentak, kaki tu macam tarik, dia tersentak lah body tu. Dia tarik ke bawah. So masa tersentak tu bunyi retakan. Sebabkan benda tu kan dia dah berpaut. Yalah. Dia sebenarnya dia nak lepaskan. Dia nak angkat macam tu. Tapi sebabkan kaki dia kena tarik, jatuh lah terbalik. Dia berpaut lagi kan. So jatuh tu sentak. Terus ambil masa juga sebelum aku kumpul rasa berani untuk pandang dia semula. Leher dia dah terleret panjang yang tak masuk akal. Kepala terlentuk ke tepi hampir 90 darjah. Mata terbelalak luas. Lidah bengkak tercuntai keluar dari bibir kering. Dan bila kuasa gaib yang gantung dia tu hilang, mayat dia terus jatuh hempap aku. Serentak itu aku menjerit dan menjerit tak henti-henti. Macam mana siap aku nak imagine. Macam mana cakap dia macam kau tengah eye to eye dengan kau punya warden yang kau boleh kata kau anggap dia sebagai seorang yang senior. Okay. Sebab dia pun terasa kalau Mamat dia tak ada, warden tak ada, kita hilang satu benda konkret depan kita lah. Maksudnya anchor kita. Tiba-tiba mati yang secara tiba-tiba. Yes. Engkau kat situ, engkau cuba selamatkan dia, tapi dalam masa sama bukan nak kata salah dia, tapi ada tangan yang tarik menyebabkan benda tersentak. Disebabkan dia jugalah, sebabkan dia pegang masa tu. Yes. Tarik. So tangan tu hilang, jatuh kat dia. Wah, aku tak dapat imagine tu. Dia pasal macam laju sangat. Tapi aku suka penulisan dia sebab dia detail dan kita boleh rasa moment tu tau. Sebab apa tau? Dia pandai main. Okay, ni aku suka kenapa aku cakap dia menarik. Sebab dia gunakan elemen, mula-mula dia tangkap emosi kau. Yes. Face to face. Okay. Secara tiba-tiba Mamat dia kena. Yes. Aku suka dia betul. Tulisan macam ni bagus sebab dia gunakan manipulasi emosi kita untuk kita relate dengan karakter tu. Sebab masa yang Mamat dia cerita, Warden dia cerita pula pasal dia nak tinggalkan justice. Yes. Lepas tu dengan Mamat ni pula si Glass ni ada melakukan something yang pada orang perempuan yang aku tak tahu lepas dia buat apa. Kanak-kanak yang kita rasa jahat siap. Aku mengharapkan ada justice. Yes. Tapi Mamat ni kena. Allah Akbar. Besar Mat. Okay, sambung. Aku terus meluru keluar dari pejabat dia. Dan peliknya kat luar tu semua rakan sekerja aku relax saja, borak dan buat kerja macam biasa. Padahal sepanjang aku menjerit minta tolong masa Taf tengah diambang maut tadi, langsung tak ada siapa pun yang dengar. Aku ambil keputusan nak ikut jejak Taf. Aku nak berhenti. Apa yang kami hadap ni bukan benda biasa. Ini perkara yang tidak suci. Ada makhluk yang boleh ancam kami walau sejauh mana pun. Hidup aku, mungkin juga roh aku memang dalam bahaya. Tapi ejen-ejen bersut tu dah bagi amaran jelas. Kalau aku enggan bekerjasama, aku akan dijadikan kambing hitam untuk kes pembunuhan Warden Taf. Aku diiring masuk ke bilik soal siasat dan berdepan dengan Joseph Glass yang ketika itu aku dah nampak hilang semua rupa kemanusiaan. Mata dia dah jadi hitam pekat sepenuhnya. Atau mungkin dia dah tak ada mata langsung, cuma tingkap ke arah satu kegelapan luar alam. Aku menggigil gementar masa duduk depan dia. Rasa lebih macam aku yang banduan berbanding dia. Encik Glass? Tak ada jawapan. Aku terketar-ketar, cuba fokus pada kertas soalan kecil di tangan, biar boleh alih perhatian dari kegelapan matanya. Aku ada beberapa soalan yang aku nak tanya kau.
Boleh tak? Diam. Aku tarik nafas dalam-dalam. Berapa umur kau sebenarnya kelas? Aku fikir ini soalan asas saja, sekadar pembuka bicara. Namun aku tak sangka langsung dengan jawapan dia. Aku dah tua, wahai anak kecil. Suara dia langsung tak sama dengan yang aku ingat. Dalam, berat, bergema. Macam ramai orang bercakap serentak. Semuanya sama tua, sama purba. Lebih tua dari apa yang kau mampu bayangkan. Lebih tua dari negara ni. Malah lebih tua dari empire yang pernah lahirkan negara ni. Dia Tahu tak macam siapa? fosil lah ni. Fosil. Purba. Aku teringat satu. Okay, ingat tak cerita Scav Dog? Scav Dog. Tony yang curi identiti episod yang selepas. Maknanya Old God yang lama. Spesies jangan ini juga. Betul. Naluri haiwan dalam diri aku menjerit suruh lari. Tapi aku paksa diri fokus pada soalan. Kenapa kau buat? Apa yang kau buat pada budak-budak perempuan tu? Hanya sebab aku nak rasa sesuatu semula. Dia berbisik. Apa saja. Kau tak rasa sedikit pun bersalah? Menyesal? Kau tanya benda tu pada aku. Aku yang dah lihat Empire bangun dan jatuh. Suara dia hampir macam terhibur. Adakah masa pernah rasa menyesal? Sedangkan masa tu dah bunuh jauh lebih ramai daripada aku. Tapi manusia ni seumpama serangga. Semua yang aku bunuh akan diganti dengan stok yang lebih kurang sama. Malah dalam jumlah yang lebih ramai. Dan mereka pun akan mati. Diganti lagi. Dan kitaran tu akan terus berjalan selama-lamanya. Kau ingat aku nak kasihan pada mereka sebab dapat mati? Benda yang aku sendiri idamkan. Hanya mati yang dapat keluar dari kitaran tu. Itu satu rahmat. Tiba-tiba dia bangun dari kerusi. Macam langsung tak pernah terikat pun. Satu rahmat yang kau janji pada aku, pegawai Mendes. Aku pandang dia dengan wajah yang tak percaya. Apa? Macam mana kau? Tapi tak sempat aku habiskan ayat sebelum dia dah meluru ke arahku, merayap atas meja dengan gerakan aneh macam laba-laba. Dia bukan lagi sekadar petanda emosi yang sama-sama macam sebelum ni. Macam ada suis yang tiba-tiba dia pusing. Air mata mengalir dari pipinya. Dia menyalak dengan amarah yang tulen, sakit hati, pengkhianatan. Dan di bawah lautan hitam dalam matanya, semua makhluk yang menghuni dasar kegelapan itu timbul ke permukaan. Ini dia punya nampak mati macam cerita Ghost Rider. Kau hutang aku satu kematian. Tepati janji kau. Bayar hutang kau. Aku menjerit dan menolak setiap sentuhannya dengan jijik. Tapi dia lebih kuat daripada nampak. Aku tak dapat melepaskan diri dari genggaman kuat dia. Aku tak. Jauhkan tangan kau dari aku. Bangsat gila. Kau mesti buat. Bayar apa yang kau hutang. Seperti ada 1000 suara menjerit dalam telingaku. Sambil merintih dan menangis, aku capai tangan aku di leher dia dan tekan ibu jari pada tekaknya, cuba mencekik. Tapi sebaliknya, aku mula rasa ada genggaman pada leher aku sendiri, memerah nyawa aku sementara paru-paru menjerit tinta udara. Tapi aku terus tekan semakin kuat.
seolah-olah berharap aku boleh pecahkan apa-apa kuasa gelap yang lindungi dia. Kemudian tangan-tangan mengerikan tu mencengkam bahu aku lagi, dan aku terus lumpuh oleh ketakutan yang hanya boleh digambarkan sebagai kuno dan primal. Gila tu. Kau bayangkan kau nak cekik dia, tapi kau rasa kau yang kena cekik. Itulah. Macam benda yang berdiri di belakang aku tu adalah tenaga yang sama yang membuat nenek moyang kami bersembunyi ketakutan dalam gua sejak ratusan ribuan tahun dahulu. Dan setiap satu suara itu menjerit pada aku melalui nadiku sendiri. Ia tarik aku dari kerusi, lempar aku macam aku tiada berat. Kelap. Fade to black. Okay, next scene. Cut. Okay. Okay, nice. Okay. Dan seterusnya aku sedar. Aku tersedar dalam bilik rawatan. Sekali lagi, semua ni tak tertangkap dalam kamera keselamatan. Dalam rakaman, aku cuma masuk bilik dan duduk dengan gerakan pelik, hampir robotik. Lepas tu kami duduk diam, saling menatap, tanpa bercakap, tanpa bergerak, tanpa berkelip selama sejam. Macam aku cakap lah, dimensi lain. Dimensi lain kan? Sebab tu dia macam pelik kenapa bila dia berjerit orang tak tolong. Yes. Selepas tu Joseph Glass masuk ke keadaan catatonic. Dan sejak tu dia enggan bercakap walau dengan aku sendiri. Bila semua khidmat aku dah habis diperah, ejen-ejen tu usir aku macam sampah. Mereka seolah-olah nampak macam tak peduli pun kalau aku bagi tahu hal ini pada sesiapa. Siapa je yang nak percayakan aku? Aku fikir aku bernasib baik. Mimpi ngeri aku dah berakhir. Ternyata aku salah sama sekali. Korang cubalah siasat dalam rekod awam di mana-mana dan korang takkan jumpa satu pun laporan tentang nama Joseph Glass. Mereka sembunyikan dia dekat satu fasiliti rahsia yang tak didedahkan dan padamkan segala jejak dia. Aku boleh kata dia dah pun dilenyapkan. Namun aku masih percaya mereka masih cuba setiap kaedah hukuman yang ada dalam setiap kamus hukuman mati. Aku pun tak pasti kenapa. Mungkin untuk tujuan penyelidikan. Aku yakin tentera AS sentiasa teringin nak tahu rahsia dia supaya dapat asingkan askar yang tak boleh mati dibunuh macam Glass. Kerana aku yakin dan percaya mereka bukanlah pihak yang akan tanggung akibatnya. Agaklah sama macam kes yang budak-budak hilang tu. Oh yes. Kawai suit hitam juga yang akan buat hal. Betul, yang betul, akan ambil betul. kesempatan dalam pada apa kes ni. Sebab dia nampak subjek ada kan. Yes. Pada 3 Jun 2005, mereka cuba hukuman tembak. Aku tahu pasal tu sebab aku dan isteri masa tu sedang berada di honeymoon kedua kami. Oh no. Menari perlahan tepi tasik pada waktu malam sambil dengar lagu kegemaran kami. Dan ketika itu juga, aku rasa lembapan basah panas pada dada aku. Aku pandang ke bawah. Mata isteri aku jadi kelabu dan kusam macam kaca berkabus. Dan dadanya koyak macam keju Swiss yang dirobek oleh peluru yang tak berbunyi langsung. Bini ni mati ke? Diorang baru tembak kat Glass. Tahu. Kenapa dia yang kena? Nah itulah. Pasal tak yang jadi semua orang yang sekeliling dia. Aku pelik ni. Okay. Pada 23 Disember 2012, mereka cuba pula suntikan maut. Hari itu juga mereka jumpa kereta anak aku terbabas dan melilit pada pokok. Dan pegawai coroner hairan bila dapati anak aku sebenarnya sudah mati sebelum kemalangan berlaku. Darah dia penuh tercemar dengan pavulon dan kolium klorida. Dan bertahun aku asingkan diri daripada semua yang aku kenal, bersembunyi dalam kabin di tengah-tengah tempat sunyi ini. Tapi bau kematian masih ikut aku ke mana-mana saja. Beberapa tahun lalu aku terbaca laporan berita tentang kematian anak saudara aku. Oh, satu family issue. Aku pelik lah pasal dia cari Mamat ni ya. Sebab dia dah janji usia aku. Oh. Dia dah janji
kau janjikan aku kematian tapi sampai sekarang kematian masih lagi tak dapat. So dia nak betul-betul Mamat ni lansaikan lah kata-kata dia ni, janji-janji dia ni. Oi. Dia ditemukan dengan keadaan tubuh badannya kehabisan darah. Urat-uratnya kosong sepenuhnya tanpa tanda pergelutan. Tuhan saja tahu kaedah-kaedah gaib apa lagi yang mereka cuba lakukan sekarang. Dia takkan bagi aku lari dari semua ini selagi aku masih berhutang nyawa dengan dia. Betul tak? Namun aku juga dah buat penyelidikan tentang segala barisan makhluk yang aku lihat menatap dari laut hitam dalam mata gelas. Aku belajar benda-benda yang manusia tak patut tahu. Amalan dan ritual, perhiasan, alatan, bahan-bahan. Maksudnya sekarang dia dah start belajar benda yang luar daripada normal manusia punya ilmu. Black magic lah. So dia cuba. Salahnya macam dia cakap dia hutang nyawa. Tapi bukan hutang nyawa Mendes tu sendiri. Hutang nyawa untuk diri dia supaya dia mati. Dengan bayaran tragic tu. Tragic tu. Family dia semua mati, orang keliling dia. Dan aku rasa aku tahu di mana mereka sedang sorokkan dia. Walaupun mereka tutup mata aku dapat kira detik masa setiap pusingan dan belokan semasa dibawa ke tapak rahsia tu. Dan sejak itu, aku habiskan masa berminggu memantau tempat itu, menanda dan mencatat setiap pintu masuk. Mungkin aku dah gila, atau mungkin aku memang dah jumpa cara untuk tamatkan mimpi ngeri ni. Untuk akhirnya beri makhluk bangsat ni satu keadilan yang Taff sendiri mahu dia dapatkan. Sememangnya Joseph Glass betul tentang satu perkara. Aku perlu lunaskan hutang aku, walaupun ia akan membunuhku. Amat tragik cerita ni tau. Amat tragik. Aku mula cuba nak mencari apa punca Glass ni bunuh perempuan. Budak-budak. Aku faham kenapa dia bunuh. Sebab dia tak dapat mati. So dia nak lihat kematian orang lain tu. Dia envy, dia cemburu kan. Dia cemburu dengan kematian orang. So dia bunuh orang. Itu ini aku nak sebenarnya. Tapi aku rasa Joseph Glass ni adalah memang solid entity ataupun dia sebenarnya hanya puppet dia. Aku okay lah, kita cuba berteori sikit lah. Sebab ini tadi, memang kalau bagi aku memang basically ini memang kuasa mistik lah cerita. Kuasa mistik. Joseph ni memang bahasa mudah dia memang ada makhluk dalam badan dia. Ada makhluk badan dia kan. Ada makhluk. Bahasa mudah dia saka lah. Sebab dia cakap tadi iya. Yes. Cuma makhluk yang dalam badan dia ni memang satu makhluk yang buatkan dia kebal. Bahasa mudah bahasa kebal lah. Yes. Maksud dia takkan mati. Secerita tapi dia cedera. Cuma bila dia mati tu, kematian dia di reverse balik ke orang lain. Maybe makhluk yang dalam badan dia tu memang jenis yang tak tahu lah apa nama entity tu. Maybe dead ke apa ke kan. Yes. So basically Joseph ni sebenarnya penjara lah. Metaforik ni betul. Dia penjara lah sebenarnya. Dia jadi penjara lah. Dia jadi penjara oleh makhluk tu lah. Cerita dia memang tak selesa. Sebenarnya Joseph ni terseksa sebenarnya. Yes. Dengan makhluk tu. Dan benda yang apa yang dialami oleh Mendes tu, narator ni adalah efek daripada makhluk tu lah sebenarnya. Besar kan? Aku suka teori tu. Aku suka. Betul. Aku setuju. Besar tu. Sebab dia amat tragik. Sebab Mendes ni bukannya kaitan dengan apa-apa pun. Tapi di mana masa keadaan. Tapi macam mana kita nak aku tak faham. Bukan tak faham lah. Tapi macam kenapa dia nak kena bunuh orang keliling Mendes tu? Padahal dia boleh je bunuh orang yang menyiasat dia tu. Yang pegang dia macam besut tu kan. Kenapa nak kena pilih Mendes juga? Walaupun kau cakap yalah Mendes tu yang dah janjikan dia nak bunuh kan. Maybe sebab yalah macam kau cakap janji tu. Satu lagi, perasan tak kalau macam ada, biasalah kalau cerita-cerita hantu atau demon ni, dia orang akan buat perjanjian darah.
Okay, kalau teruskan. So secara tak langsung sebenarnya apa yang Mendes cakap, aku janji aku bukan dia cakap janji, cuma mungkin ada satu perbualan di antara Joseph Glass dengan Mendes ni yang mengatakan aku nak Glass kata dia nak mati, tapi Mendes kata jangan risau, kau akan benda ni akan cepat. So maksudnya macam dia dah lepaskan satu akad mengatakan aku akan make sure kau akan mati. Betul. So basically ya betul lah akad. Okay. Makhluk tu yang dalam badan Joseph Glass cakap aku dah ikat dia. Okay. Apa-apa jadi aku nak make sure dia lepaskan aku daripada badan Glass ni. Okay. Dan dicemburukan kematian. Okay. Yang cemburukan kematian tu bukan makhluk, tapi Joseph sendiri, jasad dia. Yeah. Cuma sekarang ni makhluk dalam badan Joseph tu yang tak nak tinggalkan Joseph. Tapi disebabkan Joseph tu minta tolong dengan Mendes, terjadilah satu akad. Sebab tu di antara Joseph dengan Mendes ada satu portal. Kat mata dia masa lautan hitam tu kan. Sebab tu bila diorang tengok dekat dalam CCTV tak ada apa-apa berlaku pun. Betul. Macam yang paling latest sejam, dia duduk macam Mendes tu gerak macam robot je. Tapi diorang berdiri, diorang duduk tak ada bercakap apa-apa. Tapi dalam keadaan tu Mendes dah kena cekik macam nak mati kan. Kena campak semua. Masa dia betul lah, diorang kira Mendes dengan Joseph ni ada portal. Bukan portal, ada link. Ada link. Sebab tu kenapa kematian yang dialami oleh Joseph tu kena dekat Mendes punya orang terdekat adalah kerana portal tu ada. Link tu ada. Tapi pasal tak sebenarnya benda tu macam berpindah ke Mendes tau. Yes. Sebab Taff kata sebelum dia mati dia tanya kau perasan tak mata dia. Maksudnya Taff pun ada alami benda yang sama. Tapi tak tahu macam mana benda ni decide Mendes adalah kunci kepada pembebasan dia. Mungkin betul kau cakap, mungkin yang nak mati Joseph Glass, tapi yang nak lepas adalah makhluk dalam badan, entiti dalam badan Joseph Glass tu. Ke sebab Joseph tu sendiri atau makhluk tu sendiri dah select awal-awal siapa mayat dia yang seterusnya. Maksud dia, okay, next kematian dia play tough. So Taff dah boleh nampak mati hitam tu sebenarnya. Tu tanda dia. Okay. Tanda. Maksud dia, siapa yang dapat tanda, itulah next mangsa. Kemungkinan lah. Ni aku punya teori je lah. Betul juga. Betul juga. Sebab, tapi cuma benda tu kat Taff je lah yang cerita. Sebab Taff nampak dulu. Tapi lepas tu Joseph pula nampak mata dia. So sekarang benda berpindah kepada Jet masa Mendes. Itu mungkin pengakhiran mungkin kita tahu lah. Tapi mungkin benda tu yang kalau betul maknanya Mendes tak perasan lah benda tu. Sebab kalau dia cerita dengan orang tahu, dia tahu dah next siapa akan mati. Betul. Tapi tak boleh buat apa lah, memang akan mati lah. Sampai habis semua ahli keluarga Mendes ni mati. Sampai anak saudara kena. Kejam sikit. Dia memang cakap macam mana, inilah orang kata apa, person yang happen on the wrong time, ada wrong place, ada wrong time. Tapi memang ini No Sleep punya style lah sebenarnya. Kalau ikutkan banyak cerita dari No Sleep, memang ini salah satu estetik punya value. Kan, macam estetik punya style daripada No Sleep. Selalunya narrator ataupun watak utama dalam cerita ni akan mangsa keadaan. Akan mangsa keadaan lah. Macam cerita episod 23 yang pasal budak yang yang nak ikut rules. Ending kena penjara 40 tahun. Ya, betul. Dia terlalu nak ikut sangat peraturan. Tapi narrator kena lah, penulis. Yes. So tu bagi rating lah. Cerita ni memang spesial banyak lah. Aku main heavy lah. Heavy kan? Heavy lah sebab dia orang bunuh orang sekeliling sayang tu. Aku terasa masa Taff tu mati dengan keadaan tergantung, dia pegang, jatuh tergentap, aku terasa besar lah. Aku respect dengan penulisan cerita ni sebab walaupun dah ditranslate bahasa Melayu, dia masih lagi kau dapat rasa perjalanan cerita tu detail tau. Betul. Dia bawa kita pada satu pacing ke satu pacing tanpa ada meleret, tanpa ada skip, dan kita boleh tengok, boleh baca cerita tu sampai kita rasa macam tak ada flaws di antara satu babak. Ini aku suka dalam cerita ni. Tapi kira maknanya watak Glass ni memang dah tua gila lah. Sebab dia kata, aku melihat apa dia kata, ayat dia macam something yang dia memang dah lama, dia macam purba lah cerita bahasa aku hidup sejak sebelum empire dunia negara kau ni hidup lagi. Maknanya betul-betul kematian tu yang dia nak. Sebenarnya kesian lah bagi aku. Joseph tu kesian lah. Sebab dia terseksa sebenarnya. Sebenarnya terseksa tu Joseph. Okay, kau bandingkan Scape Dog dengan Joseph Glass, mana lagi kejam?
Ni kejam lah. Ni kejam. Sebab Mamat yang Scav Dog tu dia boleh keluar, dia survive lagi. Aha. Yang ni dia bunuh orang keliling. Tapi betul, yang Scav Dog, orang keliling dia lupa dia je. Lupa dia, hilang identiti je kan. So dia mungkin dari segi kalau yang Scav Dog tu dari segi macam friendship lah hilang. Hidupan dia bertukar lah. Yang ni hilang terus orang. Betul. Siapa lagi ni nak ni? Tak apa lah. Macam dia tak boleh bercinta lah. Sebenarnya ada satu terma ni sekarang untuk dalam No Sleep tau. Diorang sebut tau, kalau ada cerita macam ni, dia ada dua jenis horror tau. Satu ialah normal horror yang entity. Satu lagi cosmic horror. Sebab berkaitan dengan old god tau. Okay. Dewa-dewa lah kita panggil yang entiti besar yang dah lama hidup dalam dunia dan dia sekarang menggunakan manusia sebagai dia punya puppet ataupun catur untuk dia bermain dengan nyawa manusia lah. Betul. Satu lagi terma yang saya pakai adalah, kalau nanti korang ada masa cari juga kat YouTube, dia panggil Lovecraftian. Lovecraftian ni adalah satu konsep daripada seorang penulis dekat UK bernama, aku lupa nama, tapi Craftian tu nama dia. So Lovecraft ni sebenarnya adalah konsep cerita seram berunsurkan cosmic horror yang melibatkan entiti besar. Okay. Contoh dia macam cerita Kraken. Yes. Kraken tu adalah Lovecraft. Okay. Tapi Kraken tu sebenarnya adalah mitos kan. Contoh macam tu. Satu lagi tahu tak sebutan Cthulhu. Yang macam sotong besar, mulut besar. Dia macam dewa maut yang kalau tahu Cthulhu tu itu dah adalah jenis cerita Lovecraft lah. Nanti insyaAllah kita akan cari juga cerita Lovecraft. Sebab konsep cerita Lovecraft ni bukan cerita love apa. Lovecraft ni nama orang. Cuma penulis yang Edward Lovecraft kot nama dia yang start buat cerita yang cosmic horror ni. Jadi sekarang kebanyakan story-story dekat No Sleep ni, kebanyakan dia kalau berkaitan cosmic horror, entiti besar yang old god semua kan, memang ada unsur, memang akan ambil inspirasi daripada Lovecraft. So dia panggil Lovecraftian. So menarik lah sebenarnya cerita ni. Memang kena buat cerita jenis-jenis macam ni, memang sebenarnya dia menimbulkan rasa takut yang macam dah tak ada harapan, langsung dunia ni nak hancur. Satu lagi dia menghasilkan satu entiti yang tak ada. So kau boleh menciptakan apa kelebihan dan kelemahan dia lah. Betul. Biasanya cerita ni memang benda tu memang dah super power yang tak boleh nak dibunuh. Macam ni memang tak boleh buat apa. Yes. Kau tak ada, macam mana kau tak boleh nak lawan dengan orang yang ada kuasa yang boleh reversekan kematian daripada orang lain kan. Apa kuasa yang boleh melawan balik Maksud dia kau kena cari orang yang itu yang cakap macam transfer ni kot. Maksud dia integrate kena lawan dengan orang yang ada superhero jugalah, kuasa yang supernatural jugalah. Tapi supernatural apa yang boleh lawan dia tu untuk cancelkan balik kematian tu? Mungkin Mendes ni kena buat perjanjian dengan cari old god lain lawan dengan tu. Itu je lah. Betul lah. Mencari something lah. Tapi pasal tak? Sebab cerita ni menarik tau. Sebab dia orang gunakan konsep cerita manusia yang memang lemah, terlampau lemah sampai kau tak ada tempat nak bergantung harapan. Dia memang gunakan konsep hopelessness tu kan terhadap manusia punya situasi. Bagi aku cerita ni menarik tau. Sebab kau akan duduk terfikir macam apa jadi kalau benda jadi kan. Sebab tu Islam kata jangan takut mati. Yes. Macam tu je. Senang je. Islam cakap jangan takut mati. Tapi itulah kematian tu menakutkan lah sebenarnya. Sebab kita kan menakutkan apa? Sebab kita tahu yang kita ni berdosa kan. Banyak lagi benda yang kita nak tebus, nak settlekan. Dan ada satu lagi benda yang lebih menakutkan daripada kematian. Suffering. Kau tak mati tapi kau menderita. Macam Joseph ni lah. Aku sebenarnya tanya aku, bila aku dah habis baca ni, aku sedih dengan Joseph ni sebenarnya. Yes. Aku rasa dia ni macam saya cerita bahasa mudah, mayat hidup lah. Mayat hidup lah. Tak ada benda dia nak buat dah. Dah hidup berapa lama empire. Jadi sebenarnya Mamat, boleh kata, betul kau cakap apa tadi sebelum ni. Memang kalau jadi sebenarnya Joseph Glass ni sebenarnya dah satu bukan manusia pun sebenarnya entity. Entity dah. Dia entity. Dah jadi puppet untuk macam mana cakap? Puppet lah. Sebenarnya cerita bahasa mudah macam ni lah. Joseph Glass tu sebenarnya dah mati. Yes. Tapi tubuh dia bergerak sebab makhluk tu je. Betul. Tapi dia menggunakan entity Joseph Glass. Tapi Joseph Glass dah mati lama dah sebenarnya. Betul. Daripada awal lagi. Sebab cerita orang kita cakap saka lah. Saka ni tak boleh mati. Alright guys, so kita setuju, kita bagi rating heavy. So ni adalah antara cerita yang menarik lah. Jadi kepada sesiapa yang mendengar dan menonton podcast ni,
jangan lupa untuk support dan baca lagi kisah terbitan atau karya daripada user Nomas39. Dia aku rasa dia memang tak ada novel, which is aku rasa patut dia ada novel tau. Cuma aku tak research, tapi memang dia tak ada hasil dia luar daripada No Sleep. Memang dia kebanyakan memang dia buat cerita kat No Sleep saja. Cerita ni kena buat filem menarik ke ni? Memang menarik. Banyak cerita No Sleep yang boleh buat filem. Cuma tak contextual. Cerita ni menarik kan sebab dia main dengan, aku suka cerita yang macam melibatkan dengan psycho, emosi macam ni. Betul. Aku kalau tanya aku lagi suka tengok cerita macam ni daripada cerita seram hantu. Maaf cakap lah, aku memang tak tengok cerita hantu. Memang sama aku juga. Aku penakut lah tengok cerita hantu. So tak suka jump scare tu. Sebab typical kita nak cari cerita yang lebih ke arah macam ni. Sebab cerita macam ni lagi rasa macam kau akan rasa macam cakap hopeless lah. Hopeless. Kita rasa macam dah tak ada happy ending macam. Nyawa tu murah lah. Nyawa tu murah, betul. Betapa fragile-nya manusia sebenarnya. Sebenarnya kita memang fragile pun. Tak ada benda kita nak banggakan pun. Okay guys, apa-apa pun saya cakap tadi, support siapa namanya Unomas39 ni. Dan juga untuk podcast kita orang, terima kasih banyak kerana masih lagi support dan subscribe kita punya podcast. Jangan lupa untuk sebar-sebarkan, recommend juga pada kawan-kawan yang lain, ada apa dekat mak ayah, adik-beradik, saudara mara, awek, semualah. Bini korang ke apa kan. Ramaikan lagi, meriahkan lagi kita punya subscriber ni, bukan sebab untuk Kino saja. Sebab kalau korang subscribe lagi banyak, lagi excited kita orang nak kongsi dengan korang cerita-cerita yang menarik macam ni. Lagi bersemangat lah kami. Betul. Dan kalau korang ada teori-teori yang mungkin korang tak setuju dengan apa kita sampaikan tadi, korang ada teori lain, jangan malu segan, drop komen korang, beritahu apa yang korang rasa tentang cerita ni, dan sama-sama kita akan buat diskusi lah tentang cerita ni, kita bedah sama-sama. Dan juga kalau korang ada cerita-cerita menarik yang korang nak kongsi bersama, sama ada kisah seram korang ataupun kisah fiction yang korang cipta sendiri, kami lalukan, kami akan drop kita punya email dekat description bawah ni. Hantar saja kat email korang, hantar saja email kita orang, ataupun korang boleh juga pergi DM kita orang kat Facebook. Dan jangan lupa follow kita orang dekat Facebook. Kita ada Facebook page, ada klip-klip TikTok, klip-klip pendek daripada podcast kita orang dekat TikTok, dan juga korang boleh dengar podcast kita orang dekat Spotify. Yes. Jadi semua kita akan berjumpa lagi lah di episod yang akan datang. Dan kat mana? Your Fun Nightmare di Anchorcast. Acha. Anchorcast adalah hasil idea asal oleh Syahril Hafiz dan 717 dan dirakam sepenuhnya di studio Meerkats Production, Petaling Jaya. Penerbit eksekutif Titus Lee. Hos anda Chad Hafiz dan Ad Anas. Diterbitkan oleh Chad Hafiz, Ad Anas dan Syazwan Rahim. Sumber cerita diambil dari komuniti Reddit r/nosleep. Terjemahan dilakukan oleh Syahril Hafiz dan Khairul Anas. Panel skrip terdiri daripada Syahril Hafiz, Khairul Anas dan Syazwan Rahim. Reka grafik dan suntingan video oleh Chad Hafiz. Cover art oleh Chad Hafiz dan Ad Anas. Reka bentuk muzik dan skor muzik asal disempurnakan oleh Incomparable Codec dan 717. Pasukan produksi oleh Chad Hafiz, Azhari Cekwan, Titus Lee dan Ad Anas. Lakonan suara dibawakan oleh Chad Hafiz, Ad Anas, Syazwan Rahim serta pasukan B-Mirians. Jika anda mempunyai kisah-kisah seram atau thriller menarik yang ingin dikongsikan, sila email kepada kami di info717@gmail.com. Ikuti kami di media sosial, Instagram, TikTok dan Facebook. Bagi pihak Anchorcast, kami amat hargai jika anda dapat like, subscribe dan share podcast kami. Kami juga mengalukan sebarang ulasan, kritikan dan cadangan bagi penambahbaikan podcast kami. Jangan lupa untuk kongsikan podcast ini dengan rakan-rakan anda yang juga meminati genre yang sama. Terima kasih kerana menonton dan mendengar.